Tapi memang terbaik lah guys. Kali ni pasang memang cun. Cuma dia punya performance grip dia tu kita tak pasti. Kita kena pasang exhaust, kena start apa semua. Petang ni kita dah try. Harap-harap brake melekat macam dulu kala lah. Kita tekan sikit je dah makan. Tekan sikit dah makan. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Chomboy Gaban. Jom kita meneruskan kita punya projek untuk membaik pulih kita punya RXZ untuk membuat stand pada awal bulan 12 nanti. So, hari ni kita nak servis kita punya caliper brake. So, kita servis, pasang, lepas tu kita try. Siap tak siap petang ni? Jom kita cuba dulu insyaAllah. Jom. Okey guys, Alhamdulillah setelah lebih kurang dalam 2 hari kita bertukar lumus untuk masang balik brake belakang gaban ni. Jadi hari ni dah siap. Tapi memang terbaik lah guys. Kali ni pasang memang cun. Cuma dia punya performance grip dia tu kita tak pasti. Kita kena pasang exhaust, kena start apa semua. Petang ni kita dah try. Harap-harap brake melekat macam dulu kala lah. Kita tekan sikit je dah makan. Tekan sikit dah makan. So tanpa masa, jom kita pasang exhaust. Lepas tu kita start motor ni. Petang ni kita try dekat loji. Jom. Okey guys, Alhamdulillah dah selesai kesemua pemasangan kita punya brake. So tinggal satu je belum, iaitu dia punya tu tak ada lah. Dia punya apa? Stopper brake. Tinggal nak pasang rantai, lepas tu kita dah boleh training petang ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap motor masih hidup. Lama tak start Exhaust tak ketat guys. Tak ketat lah. Bocor. Okey. Bocor juga lah. Mungkin kita kena tukar gasket lah. Gasket pula tak ada. Macam-macam. Dah panas. Gasket tak ada pula. Apa minyak ni? Ha? Kampung tak function kot. Ya loh. Bocor tak? Okey, tak apa. Nanti kita cari gasket exhaust, lepas tu kita pasang rantai. Lepas tu petang ni kita dah boleh training, insya-Allah. Kita nak test kita punya brake belakang, harap dia tak ada masalah. InsyaAllah, mudah-mudahan persembahan bulan 12 ni terbaik, insyaAllah. Stay tune guys.
Okay guys, hari ni tak pasti hari yang ke berapa kita dah godik-godik motor ni. So apa benda yang tak ngam semua kita dah beli kan. So tadi kita ada pergi kedai spare part, kita beli pump lain sebab pump yang lama tu macam tak boleh pakai. Jadi disc, rupanya disc sebelum ni kita pakai dah makan ataupun sebelum ni kawan-kawan dah potong ke apa. Sebab ni kecil tau, kelakar. Kalau ikutkan 125Z punya yang original, dia besar daripada ni. Sekali tengok yang lama sebelum ni kawan pakai kecil, patutlah dia cepat panas apa semua kan. Jadi kita dah tukar yang ni. Jadi bracket ni pula kita kena naikkan sikit. Kita kena ke bawahkan sikit. Sebab kalau tak nanti dia sangkut kat atas ni. Ini pun kita dah grinder kat sini. Bagi dia up sikit kan. Kita dah jack sikit. Bawah pun kita kena jack sikit lagi. Ke bawah kan. Sebab disc dia besar. Projek ni dah berapa hari dah kita buat tak siap-siap. Sebab benda ni modified. Harap-harap hasil dia memuaskan lah. Pening. Jom kita meneruskan kita punya proses mencari brake yang sesuai untuk kita main pacak. Kalau projek ni jadi melekat baik, kita yakin main wheelie, jadi kita agresif lah sikit kan. Bolehlah kita lanyak lebih sikit dengan keyakinan dia kan. Sebelum ni kita tak berani sebab brake problem kan. So macam tu lah cerita dia. Apa-apa pun jom kita teruskan. Okay guys, kita punya motor dah berjaya dipasang, tapi dia punya hasil belum try lagi. Gambar rasa kita ada masalah dekat dia ada berat sikit lah. Jadi kita ada grinder dia punya tapak ataupun bracket brake ni. Kita dah tukar keliper brake atas. Kita ada modified sikit lah. Sebab disc yang baru ni dia agak besar daripada disc yang lama. Disc yang lama tu kecil. Mungkin disc yang lama tu kena potong dengan mekanik sebelum ni. Kita tak pasti. Selama ni rupanya kita pakai disc kecil. Lepas tu dah beberapa hari lah kita buat motor ni, tak berjaya lagi. Harap-harap hari ni semua okey-okey je lah sebab kita tak sabar nak try dah. Jadi kapan nak try jap, kita kena try bakar dia punya disc brake. Kita kena bakar dia punya brake pad. Kena jalan dulu, mengharapkan yang terbaik lah, InsyaAllah. Jadi kapan tamatkan dulu untuk video kali ni. Nantikan motor ni dah perfect, nanti kita buat secara officialnya praktis untuk stand pada bulan 12 nanti, InsyaAllah. Jadi, kapan tamatkan dulu. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Kapan nak try jap Bye.